Jangan buat ASB loan. Sampai bila kita nak bersedekah dekat bank? Untuk maklumat tuan-puan, ASB dan bank adalah dua badan yang berbeza. ASB adalah amanah saham Bumiputera dan bank adalah perniagaan duit. Dia jana keuntungan melalui memberi hutang. Bank adalah ejen ASB. Kalau kita nak buat simpanan biasa dalam ASB, tiada masalah. Tetapi kalau kita nak buat loan dengan bank semata-mata nak melabur dalam ASB, itu mengarut. Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, seorang chartered financial consultant, ASB loan adalah is a big no. Kita tak boleh berhutang untuk buat pelaburan, melainkan hartanah sahaja. Dan tuan-puan kena tahu, Islam tak menggalakkan umatnya berhutang. Kenapa saya cakap ASB loan ni mengarut? Kerana dividen ASB-nya sangat sedikit dan menurun setiap tahun. Dividen tahun lepas, tahun 2024 adalah 5.5% dan inflasi pula sekitar 1.8%. Belum kira lagi dengan kejatuhan mata wang ringgit dan kenaikan harga barang dan macam-macam lagi. Jadi, ASB loan is a big no. Tapi apa pilihan yang kita ada? Solusi yang terbaik dan terbukti sejak 20 tahun lepas adalah emas. Emas tak ada dividen, tapi kenaikan harga emas sejak 20 tahun lepas secara purata adalah 10% per tahun. Dan emas juga boleh lawan hyperinflasi. Kalaulah berlaku hyperinflasi dan tuan-puan ada loan ASB, OPR pula dinaikkan lagi. Macam mana keadaannya tuan-puan? Jadi jika tuan-puan nak menyelamatkan harta tuan-puan daripada hilang nilai, cepat-cepat tukarkan kepada emas. Tengok tutorial pin video di profil saya.